Tuan, kereta kerja semua saya dah lengkap kan? Untuk kos struktur pembayaran juga sudah menepati biaya yang telah ditetapkan. Kenapa tadi ini ditolak? Cik Ros, dalam perniagaan ini, pematuhan saja tidak mencukupi. Kami nak rakan sekerja strategik yang flexibility. Syarikat Cik Ros ni bagi saya agak lurus bendul lah. Oleh itu, keputusan saya muktamad. Cik Ros boleh pergi. Baiklah kalau macam tu Tuan kata. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Akmal, ini fail syarikat Mega Holding. Saya nak awak ubah kos margin dia, luluskan syarikat kroni saya dan awak cantikkan sikit supaya memenuhi syariah. Tapi cik, kos ni dah dimanipulasi terlalu tinggi cik. Lagi pula kalau kita buat, dia dah menyalahi prosedur syarikat kita. Lagi tambah pula cik. Saya tak kira. Prosedur ni saya yang buat. Kalau awak masih sayangkan lagi pekerjaan awak, baik awak buat apa yang saya suruh. Faham ya Akmal? Baiklah cik. Kau asal Kemal? Muka putus semacam dia ni. Tahu kan pasal tender projek Mega tu? Kenapa? Pening sekarang ni. Tuan Torik, dia suruh aku pasukan kelulusan tu. Oh ya? Dia dah songlak duit syarikat weh. Aku kena laporkan benda ni. Kau gila ke nak lapor? Kau tahu tak? Sabar jap. Kau tahu tak dia tu orang besar tau. Dia ada kabel banyak. Kalau kau lapor, habislah kau. Ya. Aku tahu dia ada kabel besar. Tapi kalau aku tak laporkan benda ni, aku dah dikira persubahat. Aku tak nak masuk penjara weh. Jangan pecah di perut, jangan pecah di mulut Akmal. Kita ni pekerja je. Asal cukup bulan dapat gaji, okey lah tu. Kau jangan cakap asal. Mira pening lah. Oh, Akbar. Akmal, Ya, Cik Tarik. banyak ni kerja. Yang saya siapkan mana yang belum siap cik. Oh, ya ke? Cik belum balik cik? Biasalah, saya banyak buat kerja. Walau apa-apa pun, dalam dunia pekerjaan ni, ada benda yang kita boleh masuk campur dan ada benda yang kita tak boleh masuk campur. Ingat tu Akmal. Okey, buat kerja baik-baik ya. Cik, hati-hati cik. Alright. Cuba tengok ni. Akmal, bukti ni memang dah kukuh dah. Ni memang jenayah kola putih yang awak cakap tu, memang terang-terangan dah. Ya, saya tahu tu. Masalahnya sekarang ni, saya takut. Petang tadi saya dah jumpa Cik Torik. Dia dah mula ugut saya. Dia dah ugut secara halus. Macam mana kerja saya kalau saya laporkan nanti? Time pembicaraan kalau dia orang sebut nama saya, macam mana? Macam mana dengan hidup saya? Sekejap. Pening lah sini. Awak pernah dengar tak Akta 711? Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Undang-Undang Malaysia Akta 711 melindungi identiti kebal dari tindakan sivil. Ya Akmal. Undang-undang memang dah kat sebelah pihak awak dah. Majikan tak boleh nak buang ke, nak berjatuhkan awak punya jawatan ke, nak ganggu keselamatan awak pun tak boleh kalau awak laporkan salah kuasa ni. Memang awak akan dilindungi. Jadi persoalannya sekarang ni, awak nak biarkan yang penipu tu terus berkuasa ke, awak nak tegakkan kebenaran? Saya kena buat sesuatu. Aku kena buat sesuatu. Assalamualaikum. Cik Akmal Ya saya. saya cik yang WhatsApp saya tu hari yang berkaitan dengan dokumen tu kan. Ya saya. Saya Inspektor Halim daripada Unit Integrity. Boleh saya tengok? Ada. Saya dah cuba kumpulkan semua bukti yang saya boleh. Jadi saya serahkan semua pada tuan lah. Ya. Untuk teruskan penyiasatan.
Bagi saya masa je nak untuk cek dokumen cik Berdasarkan dokumen yang saya cek tadi, maklumat cik agak kritikal lah untuk siasatan kami. Tapi tuan, macam mana dengan nama dan identiti saya tu? Cik jangan risau dan tenang. Untuk identiti dan maklumat cik akan dirahsiakan sepenuhnya di bawah Akta Perlindungan Maklumat. Cik juga dilindungi oleh sebarang tindakan daripada majikan. So apa-apa urusan kami akan uruskan. Jadi saya akan serahkan sepenuhnya kepada tuan lah. Semoga tuan dapat bantu saya tangani benda ni. Okey. Baik. Terima kasih atas kerjasama cik Terima kasih tuan. Okey, saya nak basuh dulu Hahaha. Sama-sama. Saya memang nak bagi tanda syarikat saya ni dekat awak. Sebab apa? Sebab kita ni kan kawan. Assalamualaikum cik. Saya ACP Rizwan daripada Unit Integrity. Saya nak minta cik ikut kami dulu boleh cik? Sekarang. Sebab apa? Sebab apa? Bangun cik. Cik tolong bagi kerjasama. Apa salah saya? Cik akan tahu nanti. Berapa ramai daripada kita yang nampak salah laku tapi masih berdiam diri? Takut hak dinafikan. Bimbang hilang mata pencarian. Jangan biarkan ketakutan menghalang kebenaran. Identiti, keselamatan dan kejayaan anda semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Tindak, laporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Berani kerana benar. Thanks lah. Manipulasi terlalu tinggi tuan. Dia dah menyebut. Awas Iqmal, muka pecah semacam ni. Hai Iqmal. Jangan pecah di perut, dia pecah di mulut. Siapkan mana boleh cik. Cakap je cik, dah tengok aku lambat. Akmal. Cik tarik. Banyak kerja. Yes. Patutlah banyak kerja kena buat. Ingat Faris, dalam dunia pekerjaan ni ada benda kita boleh campur. Akmal dok, Akmal. Ingat Faris. Akmal. Campur. Ingat tu, Akmal. Sekejap. Ya, aku lupa dialog dah. Sekejap, lupa. Apa satu lagi? Assalamualaikum cik. Saya Lieutenant. Dan identiti cik kami akan rahsiakan di bawah Akta. Okay, saya Lieutenant. Saya Lecturer. saya Inspektor apa pun. Inspektor Alim. Ya saya. Okey, boleh saya tengok dokumen? Boleh.